Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Salwani WJR. Okay, hari ini saya nak buat satu tutorial berkaitan dengan macam mana kita nak buat checkbox dan drop down. Okay, so ini adalah permintaan daripada cikgu sekolah saya. Bila saya masukkan benda ni dekat WhatsApp group kan. So cikgu tu PM saya cakap, Wani macam mana nak buat yang nak kena tik-tik tu. Okey, hari ni saya nak tunjuk ya. Okey, ini contoh senarai yang saya ada. Okey, so kita buat yang baru satu. Okey. Okay. So dekat sini contohlah saya nak buat perkataan-perkataan ni kan. So saya tak nak tulis, memang saya yang benda-benda ni kita kena type. Jadi saya tekan kat sini. Saya pergi dekat insert. So saya drop down. Okay. Drop down dia akan keluar data validation rules. Kat sini kita tulis je lah apa yang kita nak. So macam saya, kita ada, okay, contohlah. Semua tak lengkap. Tak lengkap. Okay, kita boleh enter je. Ataupun enter. Okay, penjaga utama. Besar pula. Penjaga utama. Okay, enter. Apa lagi? Okay, pengesahan. Tekan lagi. Ibu biologi. Okay, dan. Okay. So, kita pergi saat ni. Okay, dekat sini. Dah ada. Dah keluar. Okay. Jadi yang dekat bawah ni macam kena kita tekan je yang dekat sebelah ni, nampak? Besarkan lagi. Dekat sebelah ni jangan tekan sini. Tekan yang dekat putih ni. Okey, satu lagi. Dekat sini nampak dia ada warna kan? Yang ini ada warna kan? Warna hijau, warna kelabu. Saya nak buat color lain. Okay, tekan balik dekat pencil ni, edit button. Pergi dekat bawah, advanced option. Pergi bawah lagi. Yang ini ada arrow. Yang ini tak ada color. Ini plain text. Okay. Yang ini tak ada arrow. Yang ini macam ni. Okay, kita nak tukar color dekat sini. Ini color. Okay. Kalau nak asing-asing, yang ini penjaga utama, color ni. Pengesahan, color ni. Okay, lain-lain color. Okay, tengok, yang ini semua. Yang ini tak ada. Okay, done. Tekan dekat. Okay, tekan dekat sini, kita tarik je. Ambil yang titik bulat ni. Tarik sampai bawah. Okay, kalau kita nak kosongkan benda ni, kosong, kita backspace je. Okay. So kalau kita buat penjaga utama, bukan.
Semua tak lengkap. Okey, dia akan keluar color ni. Pengesahan. Okey. Ini macam ni. Okey. Kalau nak buat checkbox, okay, saya buat kolom satu lagi. Okey. Tekan juga dekat atas ni. Kita pergi dekat insert. Kita checkbox. Tekan je checkbox. Dah. Dapat. Okay, itu je fungsi checkbox. Satu je. Emosi. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Selamat mencuba. Terima kasih.